Alia, Utankin ada jual kasut untuk hiking tak? Siapa cakap tak ada? Mestilah ada. Kita ada banyak tau kasut untuk hiking. Kalau korang nak tengok, korang boleh stay dalam video ni. Jom Alia nak tunjuk. Ni kita punya kasut hiking yang jenis high cut punya tau. Kalau hampa perempuan, hampa sesuai ambil yang jenis ni. Sebab apa? Dia cover sampai area atas tau. Hampa pakai kita punya kasut hiking tapi rasa macam tak selesa kan. Hampa boleh adjust dekat sini tau. Sebab kita ada rope adjustable punya tali. Kalau korang tengok dekat bahagian sini kan, dia ada macam lubang-lubang tau. Untuk apa function lubang-lubang ni? Untuk dia akan bagi efek angin masuk kat dalam kaki korang tau. So kaki korang akan rasa selesa dan tak berkuap. Okey, korang dekat bahagian sini dia jenis macam ni tak korang, stretchable. Okey, so kalau korang pakai kita punya kasut ni kan, dia akan tekak kaki korang tau. So haiwan kecil-kecil takkan boleh masuklah dalam kaki korang. Dah tengok kan jenis high cut kan? Jom Alia nak tunjuk yang jenis low cut pula. Yang ni yang jenis low cut tau. Kalau lelaki sesuai pakai yang jenis macam ni. Sama juga macam yang tadi, tapi beza dia tak ada yang jenis stretchable yang boleh tekak kaki korang tau. Sama juga dia ada rope adjustable untuk nak ketatkan ikut keselesaan kaki korang. Sama juga dia pun ada laluan angin untuk bagi kaki korang tak nak berkuat. So material kita punya tapak ni kita pakai material rubber. So kalau dekat permukaan yang licin dia susah untuk jatuh. Hampa dah tengok kan perbezaan dengan high cut dengan low cut kan. So kalau hampa berminat dengan kita punya kasut hiking salah satu daripada yang tadi, hampa boleh grab dekat beg kuning dekat bawah sekarang tau. Cepat hampa sebelum kita kehabisan stok. Okey, bye bye. Kalau lagi satu, kalau hampa tak tahu nak pakai saiz apa, hampa boleh masuk dalam live kita sekarang tau. Okey, bye bye. See you korang di next video Alia.